Kali pertama saya dengar idea ini, saya rasa sangat kuat. Jika seseorang terus belajar dan sentiasa mengemaskini cara berfikirnya, jiwanya akan sentiasa kekal baru. Hakikat yang agak keras ialah ramai orang sebenarnya berhenti berkembang sekitar umur 35 tahun. Bukan kerana usia, tetapi kerana cara berfikir mereka sudah beku. Mereka terus menggunakan cara lama untuk menghadapi dunia yang baru. Ini bukan pengalaman, ini pemikiran yang sudah kaku. Orang yang berjaya faham satu perkara. Belajar bukan sekadar mengumpul ilmu, tetapi mengemaskini cara berfikir. Bukan sekadar menambah air ke dalam cawan, tetapi berani mengosongkan cawan lama dan mengisi yang baru. Setiap kali kita naik taraf cara berfikir, kita sebenarnya sedang memberi kehidupan baru kepada diri sendiri. Orang biasa hanya menambah pengetahuan. Orang hebat berani mencabar pengetahuan lama. Mereka sentiasa bertanya, adakah cara lama ni masih sesuai? Apa yang perlu diubah? Apa yang perlu diperbaiki? Kerana pertumbuhan bukan tentang berapa banyak yang kita tahu, tetapi berapa banyak yang kita sanggup memperbaiki diri. Jika kita selalu mengemaskini cara berfikir, kita akan sentiasa berkembang. Apabila fikiran sentiasa baru, hidup juga akan sentiasa terbuka kepada peluang baru. Pertumbuhan sebenar bukan tentang umur, tetapi tentang evolusi cara berfikir.